Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada 19 Februari 2026 bersamaan 1 Ramadan 1447 Hijrah. Dengan itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Sadun untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Ramadan Membina Sasiah Unggul. أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك.